Assalamualaikum Yang Berhormat Datuk Seri. Terlebih dahulu, saya Atika Nurhanan binti Muhammad Azhar mewakili SKKM Lapangan Terbang mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa hadir ke sekolah kami bagi merasmikan studio ini. Saya berbesar hati kerana diberi peluang untuk mengadakan sesi temu ramah eksklusif bersama Datuk Seri. Baiklah Datuk Seri, apakah harapan Kementerian Pertahanan terhadap pelaksanaan program sekolah angkat madani di sekolah-sekolah yang terpilih? Terima kasih kerana beri saya peluang untuk hadir ke sekolah ni dan diminta untuk terlibat dalam sesi temu ramah ni. Saya gembira dapat datang dan melihat kepada pelaksanaan program sekolah angkat ni, satu usaha yang dilakukan dan diputuskan oleh kerajaan, dan saya gembira kerana semua syarikat yang terlibat di bawah LTAT telah dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, memastikan program itu benar-benar bermakna dengan mengadakan pengisian yang betul-betul menepati kehendak pihak sekolah. Dan dengan apa yang dilakukan oleh Pamaniaga, Kementerian Pertahanan berharap sekolah benar-benar menggunakan dan memanfaatkan segala pemberian dan program yang telah diusahakan melalui program sekolah angkat ni. Dan saya percaya dan berharap ia betul-betul dapat memastikan pelajar-pelajar yang berada di sekolah ini mendapat kebaikan daripada usaha ini. Dan yang penting juga bagi pelajar-pelajar, secara tidak langsung akan dapat memikirkan bagaimana program ini dilaksanakan, apa tujuan, apa itu madani, yang mana kita semua wajar mendukung, iaitu madani ini ialah dalam kita tanam nilai-nilai, dalam kita menjadi sebuah negara yang maju, rakyatnya mesti mempunyai nilai-nilai yang baik dan positif. Sesebuah kerajaan itu bukanlah semata-mata satu pemerintahan, tapi apa yang kita lakukan ni ialah kita nak bangunkan tamadun. Jadi Malaysia ni dia membangun dengan rakyatnya yang bertamadun. Jadi atas sebab itulah syarikat LTAT datang ke sekolah, buat program sekolah angkat madani, supaya pelajar semua akan ingat sampai bila-bila. Terima kasih Datuk Seri atas penjelasan yang sangat inspiratif tentang program sekolah angkat madani. Semoga harapan dan amanat Datuk Seri menjadi dorongan kepada warga sekolah untuk terus cemerlang. Sekalung penghargaan atas kesudian Yang Berhormat